kalau kita nak berurusan di negara kita, dia kata kalau apa-apa surat dihantar dalam bahasa Inggeris tidak akan dilayan, kan? Ya. PMX yang cakap, kan? Ya. Mengapa bagi tujuan rakyat Malaysia memahami kandungan perjanjian ini, mengapa tidak diterjemahkan dalam bahasa Melayu itu? Sebab saya kata, saya percayalah kerajaan Madani ini tidak inginkan rakyat Malaysia mengetahui dengan jelas foreign policy. You mentioned Israel, it's quite interesting. Kalau Amerika ada trade war dengan China, kita kena ikut Amerika. Kalau kita ada trade war dengan Israel, mereka kena ikut kita tak? Tak ada. Under disagreement. Tak ada pun. So raise the issue of Israel ni. Hypothetically, kalau Israel decide nak hantar produk dia ke sini menerusi Amerika, Boleh? tak ada sekatan. Maknanya ada. kalau kita tak tahu itu satu hal lah orang kata. Tapi kalau kita tahu, kita masih kena terima, betul tak? Kena terima. Whatever Sebab kita tak boleh impose any condition pada Amerika, ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke episod yang ke-40 podcast Kabarnya. Bersama saya, Encik Zulkifli Osman. Betul. Co-host saya ataupun my partner in crime. For today lah. Okay, anyway, hari ni kita dapat kali yang kedua. Kali ketiga. Kali ketiga. Saudara P. Waitamurti, bekas Menteri Kabinet, seorang peguam, practicing, dan juga seorang I would say pengkritik sosial pada hari ini. Dia agak aktif dalam memberi pandangan berkait dengan isu-isu yang membabitkan soal kenegaraan dan juga yang berkait dengan undang-undang. Terima kasih saudara, saya panggil saudara lah ya, P. Waitamurti, kerana sudi bersama kami sekali lagi. Terima kasih kerana menjemput saya. Okey, saya menjemput ataupun kami menjemput saudara Waita kali ini kerana kami terbaca satu penulisan saudara Waita berkait dengan perlembagaan ataupun perlanggaan provision di dalam perlembagaan apabila kerajaan Malaysia menandatangani agreement on reciprocal trade ataupun perjanjian timbal balas perdagangan antara Malaysia dengan Amerika yang ditandatangani sebulan lalu, bukan sebulan lalu, sudah lebih dari Oktober, 26 Oktober, dan sudah menimbulkan pelbagai orang kata reaksi yang negatif terhadapnya. So boleh saudara Waita ceritakan secara orang kata an overview, apakah yang saudara Waita anggap sebagai melanggar perlembagaan Malaysia dari segi perjanjian tersebut. Secara umumnya, sekiranya Malaysia ingin menandatangani apa-apa perjanjian dengan negara luar, semestinya mengikut peruntukan perkara 69 lah. Perkara 69 dengan jelas menyatakan bahawa persekutuan mempunyai kuasa untuk membuat apa-apa kontrak dengan negara asing. Jadi takrif persekutuan ni ialah bahawa persekutuan bermaksud Malaysia. Dan di bab 4 pula perlembagaan persekutuan memberikan satu gambaran yang jelas siapa yang termasuk ataupun entiti mana yang termasuk di bawah perlembagaan persekutuan. Dibahagikan kepada 4 bab. Yang pertama melibatkan yang di-Pertuan Agong, yang keduanya Majlis Raja-Raja, yang ketiga Badan Eksekutif dan yang keempat Parlimen. Jadi keempat-empat entiti ini adalah persekutuan. Jadi apabila Datuk Seri Anwar membuat perjanjian dengan Trump, beliau membuat perjanjian secara unilateral. Beliau membuat perjanjian bagi pihak kerajaan Malaysia. Menandatangani perjanjian tersebut sebagai seorang Perdana Menteri. Apa yang jelas ialah bahawa Perdana Menteri atau kerajaan bukan persekutuan. Perdana Menteri dan kerajaan tidak mempunyai hak untuk menandatangani apa-apa kontrak bagi pihak Malaysia tanpa melalui keempat-empat institusi ini. Itu secara amnya, itu adalah pelanggaran perlembagaan negara kita lah. Dia tidakkah di antara sesuatu orang kata bila sebelum kalau Parlimen tidak bersidang ataupun Majlis Raja tidak bersidang, dibenarkan pihak eksekutif untuk menjalankan tanggungjawab itu, as if macam orang kata dia itu dapat suatu kuasa untuk melaksanakan perkara-perkara sini
ketika tidak ada orang kata persidangan parlimen ataupun majlis raja-raja bersidang? Sebenarnya kuasa itu tak wujud lah. Kalau kita lihat, sama ada parlimen bersidang atau tidak, itu bukan menjadi isu. Ini bukan dalam satu keadaan darurat. Kalau keadaan darurat, isunya lain lah. Ini bukan keadaan darurat. Dan dalam keadaan tersebut, sekiranya kerajaan ingin menandatangani perjanjian, ini bukan overnight benda ni boleh happen. Just kemudian tiba-tiba saja kan. Jadi ini benda ni sedang dalam proses rundingan kan di antara negara dan negara. Bila proses rundingan, sebagai kerajaan, sebagai badan eksekutif, kerajaan mempunyai kuasa untuk berunding, untuk streamline apa yang perlu dibuat dan sebagainya, semua boleh. Tapi bagi mengikat negara kita, bagi mengikat Malaysia, kerajaan memerlukan 3 lagi entiti turut terlibat. Itu adalah peruntukan. Itu tak boleh kompromi. Tapi Wabi, kalau kita lihat perjanjian AD ni, kenapa ia begitu special dari segi kena perlunya kepada proses tersebut? Pertamanya, ianya melibatkan isu kedaulatan negara. Ianya juga melibatkan isu kuasa yang di Pertuan Agong. Juga melibatkan kuasa Raja-Raja Melayu. Dan juga akhirnya kuasa parlimen lah. Ya. Jadi bila perjanjian ini, kalau kita lihat secara detail, ianya mengikat Malaysia untuk contohnya mengikat Malaysia dari segi ekonomi, dari segi keperluan national security, dari segi let's say ekonomi, barang-barang ekonomi lain, import dan sebagainya lah. Jadi ianya mengikat Malaysia di secara keseluruhannya. Jadi apabila perjanjian tersebut melibatkan andai kata dalam perjanjian itu ada REE kan, Nadi Bumi. Jadi ianya melibatkan kuasa kerajaan-kerajaan negeri. Ya, cuma kerajaan negeri saja yang punya kuasa berkenaan dengan Nadi Bumi ini. Jadi tapi kerajaan persekutuan membuat perjanjian dengan Amerika tanpa merujuk kepada kerajaan negeri, tanpa meminta kebenaran kerajaan negeri, dan memandangkan ianya melibatkan kerajaan negeri, melibatkan sultan di negeri masing-masing. Jadi tanpa melalui proses tersebut, Datuk Anwar telah menandatangani perjanjian tersebut seolah-olah dalam bahasa Inggeris usurp ataupun membolot kuasa yang di Pertuan Agong, kuasa Majlis Raja-Raja, kuasa kerajaan negeri dan sebagainya lah. Itu ada satu, bagi saya, itu adalah satu indikator bahawa seorang diktator lah yang membolot kuasa. Kalau perkara ini betul-betul melanggar satu chapter dalam perlembagaan, kenapa gatekeeper tak bersuara? Mana AG? Kenapa AG tak bersuara? Ataupun itu memang tak ada proses untuk gatekeeping dalam perkara macam ni? Itu yang peliknya lah. Tapi kalau Saudara Zul lihat dalam jawapan di Parlimen, Perdana Menteri menyatakan bahawa AG telah pun dirujuk, Peguam Negara telah dirujuk, dan juga Perdana Menteri mengesahkan bahawa tiada apa-apa peruntukan perlembagaan yang dilanggar. Beliau katakanlah. Ya. Jadi masalahnya sekarang AG berdiam diri. Apabila perkara ini dibawa ke pengetahuan umum, setakat ini AG masih belum bersuara. Belum menyatakan. Beliau tak bersuara maknanya bersetujulah in this case. Saya pun tak tahulah sama ada beliau bersetuju atau tidak. Sebab benda ni dah lama kan. Dah lama. Tapi ada juga setengah pihak menyatakan bahawa AG tidak dirujuk. Malah ada jugalah, sama ada betul tidak kita tak tahu, ahli-ahli kabinet, ahli-ahli jemaah menteri mesti confirm lah sama ada betul tak mereka dirujuk di mesyuarat kabinet. Kalau AG tidak dirujuk ataupun dirujuk dia meluluskan, so sekarang the onus is on AG ataupun Perdana Menteri? Kalau dia kata dia dah refer to AG. Perdana Menteri dah kata dia dah refer pada AG. Tapi sekarang onus untuk apa maksud? Untuk siapa yang patut siapa yang blame ni untuk dipertanggungjawabkan. Tanggungjawab sebenarnya AG mesti menasihati kerajaan lah. Bahawa kerajaan on its own sebagai satu badan
berasingan tidak mempunyai hak. AG mesti bagi nasihat kepada kerajaan. Sebab on the ground rata-rata kita bercakap dengan siapa pun, ramai yang majoriti lah tidak bersetuju dengan ART ni. So perkara ni memang dia punya ground support tu memang ada. Kenapa tak ada action sekarang daripada sampai sekarang? Tiada. Itu yang peliknya, kita pun tak tahu siapa yang membuat keuntungan ke ataupun dia dah terlanjur tak boleh mengundur mungkin. Nak kata terlanjur, dia selagi belum diratifikasi kan, I think you still got time in that sense. I mean, saya lihat isu ni, I mean constitutionally tu is we can point out apa dia lah. Tapi even dari segi orang kata proses biasa sesuatu perjanjian yang perlu proses ratification, diratifikasi, kita ada 60 hari. Dan 60 hari itu akan berakhir tidak lama lagi. Jadi masalahnya sekarang, setelah bangkit orang kata pandangan-pandangan yang negatif, protes-protes ataupun polis report juga diadakan, kerajaan masih bertindak, ataupun bukan kerajaan lah, beberapa orang pemimpin, contohnya Datuk Seri Anwar sendiri and then Tengku Zafrul, mempertahankan seolah-olah tidak ada cacat celah. Jadi bila mereka bertindak sedemikian, maknanya proses ratifikasi itu cuma menunggu masa. Maknanya tak nampak pada kita lah yang dia akan usaha untuk nak remedy ke ataupun batal ke apa semua. Are we correct in that context? Pertama sekali, boleh saya perbetulkan sedikit. Cik Samsul menyatakan proses ratifikasi akan berlaku dalam masa 60 hari. Kalau kita lihat artikel 7.2 perjanjian ART ni menyatakan bahawa perjanjian ini akan berkuat kuasa 60 hari selepas ditandatangani. Bukan. 60 hari dari tarikh semua keperluan perundangan domestik dipenuhi. Jadi bererti bukannya bererti ianya bermula daripada 26 Oktober, bukan. 60 hari selepas semua isu keperluan domestik dari segi perundangan dipenuhi. Jadi sekarang apa keperluan domestik? Kedua-dua negara lah, Amerika dan juga Malaysia. Dan di Malaysia pula keperluan domestik kita ialah untuk mendapatkan kelulusan parlimen. Okey. Jadi untuk mendapatkan kelulusan parlimen, kabinet harus membawa suatu rang undang-undang di parlimen, boleh anda kata dinamakan rang undang-undang meluluskan perjanjian ART. Ya. Jadi bila mereka bawa rang undang-undang ini, pertama sekali kerana ianya melibatkan kuasa yang di-Pertuan Agong, ianya melibatkan hubungan luar negeri dan sebagainya, yang di-Pertuan Agong dan juga Majlis Raja-Raja harus dirujuk. Apabila mendapat perkenan Majlis Raja-Raja, barulah dibawa ke parlimen, dibahaskan, kemudian apabila sekiranya diluluskan, kemudian Agong menandatangani rang undang-undang tersebut, bererti daripada tarikh tersebut 60 hari lah. So nampaknya banyak lagi proses. Dia punya proses. Proses banyak. Satu yang interesting pada saya, kita buat negotiation ni, orang putih kata under duress. Maknanya kita di bawah tahap yang lebih disadvantage daripada Amerika. So basically Amerika boleh cakap apa je dan kita realiti je lah terpaksa ikut kan. So sekarang kalaulah katakan kita mendapati kecacatan dalam agreement tu, boleh kita tarik diri ke? Ada satu klausa. Kita mentimun, dia durian. Yelah. Ada satu klausa yang menyatakan Malaysia boleh menarik diri dengan memberikan notis kepada Amerika Syarikat. Tapi sekarang bukan isunya kita nak menarik diri baru menandatangani. Bila sebenarnya sebelum menandatangani perjanjian, kerajaan harus tahu dan sedar bahawa perjanjian ini perjanjian berat sebelah. Perjanjian ini tidak mengambil kira kedaulatan negara kita. Tapi masih juga sign atas dasar ekonomi, kerana ada tarif dan sebagainya. Saya lihat dari sudut lain lah. Okey. Tarif ini dikenakan ke atas barangan kita. Dan semasa Trump mula-mula bila dia menyatakan di Amerika dulu, beliau akan mengenakan tarif kepada semua negara-negara yang tidak ada keseimbangan ekonomi dengan Amerika.
Dan beliau kata tujuannya ialah supaya semua syarikat-syarikat Amerika yang beroperasi di luar negeri akan datang balik Amerika buka syarikat. Itu dia punya tujuan asal. Dan andai katalah contohnya dia mengimport barang-barang elektronik daripada Malaysia. Barang-barang elektronik ini dihantar kepada Amerika, dikenakan tarif. Yang bayar tarifnya orang Amerika, bukan kita. Jadi kos untuk Amerika meningkat. Yes. Okey. Sekarang mungkin kita boleh kata mungkin kalau kita tak buat apa-apa mungkin dia beli daripada negara lain kan. Tapi untuk buat output nak keluarkan barang-barang elektronik ini bukan hari ni boleh cancel dengan Malaysia, besok pergi Korea ke buat sana. It doesn't happen overnight. Yes. Yeah? Jadi bagi syarikat Amerika pula untuk buka pulang ke Amerika buka syarikat di sana akan memakan masa lama. Mungkin daripada by the time dia pergi sana Trump pun dah habis dia punya 4 tahun dah. Right, kan? correct, Jadi sebenarnya kos yang meningkat ni ialah kos kepada rakyat Amerika. Kos dia meningkat. Kos import dia meningkat. Jadi kos pembuatan barangan akhir dia akan meningkat. Mungkin barangan produk akhir dia tidak akan dibeli oleh orang lain pun. Kan? So kita kena juga fikir bukannya kita ni terpaksa menandatangani perjanjian. Banyak negara-negara tak tanda tangan. India tak tanda tangan. Vietnam tak tanda tangan. Tak silap saya. Negara lain tak tanda tangan. Apa pasal kita yang sibuk sangat nak menandatangani, nak ambil hati Amerika? Itu dia soalan cepu mas tu. Why are we so keen? Kan? Itu yang menjadi misteri lah mengapa macam-macam lah spekulasi, tapi bagi saya itu adalah satu misteri lah. Saya agak tertarik dengan one point earlier tadi yang saudara Waita pointed out bahawa proses ratifikasi itu bermula apabila kita selesai all legal requirement di domestically. Okay. So and legal requirement tu mengikut pandangan saudara Waita termasuklah mendapat kelulusan parlimen, kerana apabila dia melalui proses parlimen, kalau parlimen bersetuju dengan rang undang-undang tersebut, secara automatik dia akan fulfill bila dia dapat the royal assent, dapat ni lah orang kata agung tanda tangan, dapatlah kelulusan. Jadi dia dah penuhi proses yang di-Pertuan Agong, parlimen dan dia as an executive dah buat tugas itu. The question ni, adakah kerajaan sekarang kelihatan bersetuju itulah prosesnya? Itu. You see, that's the point. You see, you are pointing out that benda dia macam ni. Tapi kalau based on apa yang kita lihat sikap dia, dari dia melihat daripada tarikh dia sign itu, dia sudah fulfill semua. Tapi America is following that path. America is waiting for ratification of its kabinet. Ya betul. Tapi sekarang Malaysia ni, that is our question. Because apa, bila dalam perjanjian tu, as you pointed out correctly, betul. Maknanya bermula daripada tarikh kita fulfill the legal obligation domestically. Itulah yang kalau ikut saudara Waita punya pandangan is that it goes to parliament and then bila royal assent you fulfill lah. It's in the clause. That's right. Tapi sekarang the way kerajaan Malaysia ni behave ataupun seolah-olah itu bukan prosesnya. Setuju. I mean, tak ada siapa cakap yang benda ni akan dibentang parlimen. Saya tak dengar lagi. Dia tunggu benda tu masuk bawah kapet tu. Correct. So that's the thing. Yang saya nampaknya Perdana Menteri kita berpura-pura seolah-olah tak ada prosedur yang perlu diikuti. Masa perjanjian ini ditandatangani dan beberapa hari kemudiannya parlimen masih bersidang. Bila perkara ini diungkitkan, kata nak ada debate dan sebagainya, tak perlu penjelasan sudah diberikan. Ahli-ahli parlimen meminta untuk berdebat. Tapi speaker kata tak perlu sebab menteri dah bagi penjelasan, cukuplah dan sebagainya. So that one clearly shows, menunjukkan bahawa Perdana Menteri dan kabinet tidak berhasrat untuk membawa perkara ini bagi kelulusan parlimen. Number one. Mungkin kita pun tak sedarlah terdapatnya keperluan sedemikian di bawah undang-undang. Mungkin kita pun tak sedar, kan? Terlepas pandang kan? So they are trying to get away with it. So setakat ini saya juga ada lihat satu video di mana ahli parlimen Pasir Gudang semasa berujar bertanya sama ada proses tersebut sudah pun diberikan, disahkan atau tidak. Kalau disahkan bila?
Kalau tidak, bila akan disahkan? Yes. Ya. Correct. Jadi kalau belum disahkan, bila, he has to tell when is he bringing to the parliament. Yes. Dia tak nak sebut yang dia berhasrat untuk bawa ke parlimen. Yang saya pelik lagi satu, dulu dia orang kata kita ada super majority, apa takut sangat dengan parlimen? Yes, Kan? betul. Kata ada super majority, bawa lah ke parlimen. Parlimen, ya. Ya. So kalau kita lihat dari sikap backbencher, bukan seorang ya, ada Ya. 3-4 orang yang sudah menyatakan dia tak bersetuju. Ya. Jadi saya rasa itu sudah cukup untuk menimbulkan keresahan kepada pihak kerajaan lah kalau dia nak cuba bawa ke parlimen. So maybe, tapi itulah yang saya punya pandangan lah. I mean based on apa yang saya duk baca, memang tidak ada langsung kelihatan usaha bahawa akan ada nak bentangkan rang undang-undang ke, ataupun nak get parliamentary punya Betul. consent untuk Ya. nak teruskan Ya. perjanjian ni. Tak ada apa-apa statement yang dikeluarkan. Langsung tak ada. Ada Cuma yang ada chance tak, maknanya bila perjanjian tu katakan dilaksanakan, ada clause-clause yang bercanggah dengan undang-undang negeri. Will that not be satu penghalangan? penghalangan. Bila dia bercanggah dengan apa? Ya, bila bercanggah, contohnya lah. Contohnya dalam isu mining ni, nadir bumi REE, dan sebagainya, REE. Apabila ianya melibatkan negeri-negeri tertentu, ya. Jadi kerajaan negeri tak ada choice lain. Kerajaan negeri-negeri terpaksa membawa satu tindakan di mahkamah untuk mendapatkan satu perintah bahawa perjanjian tersebut tidak terpakai di negeri masing-masing. Itu. Maknanya implikasi ni memang meluas lah. Meluas. Bukan saja perdagangan ya. Betul. Dia melibatkan kedaulatan negeri-negeri juga. Bukan Betul. hanya negara. Ya. Okay, on that note, kita take a short break kejap, 20 minit. Kita akan sambung balik. Okay, kita kembali semula dalam kabarnya. Okay, YB, before we left tadi, YB bercakap mengenai hak-hak negeri ya, yang kemungkinan kalau berlaku suatu keadaan di mana kerajaan pusat dengan Amerika meneruskan beberapa aktiviti, terutamanya mengenai proses pengeluaran nadir bumi dan sebagainya, dia mungkin akan mendatangkan ataupun memberi ruang kepada protes di pihak negeri. Ya, okey. Saya cuma nak bawa satu point ya, saudara Waita, bahawa selepas ad ditandatangani, salah satu wilayah Sarawak, kita tak panggil negeri lah, wilayah Sarawak sudah menyatakan secara terbuka, jangan sentuh hak kami ke atas nadir bumi. Betul. Is that a sign of more difficult things to come? Yes. Sarawak secara terang menyatakan, don't interfere in Sarawak. Yes. Kita tak tahu apa keputusan Kelantan, Terengganu, Kedah dan sebagainya. Kelantan, Terengganu, Kedah juga mempunyai sumber yang banyak tinggi kan. Yeah. So I think Sabah will follow suit lah. Yeah. Lepas pada ni dah habis pilihan raya, I think Sabah will also follow suit lah. Yeah. Jadi sekarang masalahnya, perjanjian AD ini menyatakan tidak harus ada apa-apa restriction, halangan bagi mereka untuk melibatkan diri dalam proses extraction of this REE ni. Jadi kalau sekiranya Sarawak, Kelantan, Terengganu dan Kedah for example menentang, actually Malaysia terikat dengan perjanjian. Itu sebab saya katakan perjanjian ini tidak sah dari segi perlembagaan kerana sebab yang saya nyatakan tadi lah. Ya, correct. Jadi kalau itu berlaku, adakah ia dengan secara automatik membebaskan kita daripada perjanjian ini? Kalau berlaku this protes ataupun orang kata pencanggahan dan tindakan balas daripada peringkat negeri ni, would that not lead to perjanjian ini terbatal dengan sendirinya? Kalau perjanjian terbatal dengan sendiri, tapi sebelum menggunakan istilah perjanjian terbatal dengan sendiri, saya ingin buat satu caveat, perjanjian ini belum sah lagi. Belum disahkan lagi. Okay? Seandainya disahkan pun, tanpa mendapat persetujuan negeri-negeri, dan sekiranya terdapat tentangan daripada negeri-negeri, terpulanglah pada Amerika bagaimana tindakan mereka nak ambil. Sama ada mereka nak membatalkan perjanjian ataupun mereka boleh mengambil tindakan punitif terhadap Malaysia. Kata sekarang, okay, you tak buat ni, sekarang kita naik tarif sebanyak sekian banyak.
And then bukan batalkan which mean masih terikat on other matters, tapi tarif sudah naik. Sengaja buat. Boleh buat juga. So the whole exercise is in futility lah orang kata. Correct. Tapi apa ni, satu lagi perkara saudara. Bila kita lihat cara perjanjian ni has evolved daripada hari ditandatangani sehingga hari ini, dia kelihatan seolah-olah orang kata tidak ada satu usaha untuk menenangkan peringkat-peringkat negeri ni. There's no real effort daripada pihak kerajaan untuk menyatakan pada pihak negeri perjanjian ini apakah dia punya kebaikan untuk negeri contoh dia, ataupun yang dia tidak usurp kuasa-kuasa negeri. Saya tak nampak lagi setakat ini. I mean, mungkin saya terlepas negeri pandang. Negeri pun tak buat suara. I think negeri sudah bersuara sebelum ni kan. Macam tadi Kelantan semua sudah menyatakan, even Sarawak sudah menyatakan protes. Bukan saja dia tidak konsult. Masalahnya dia membuat perjanjian ini dalam secrecy, secara rahsia. Sehingga 26 hari bulan Oktober, tiada siapa tahu yang Datuk Anwar akan menandatangani suatu perjanjian trade dengan Amerika. Yang kita tahu sebelum ni dia menyatakan kan ada bantahan. Bantahan termasuk bantahan untuk tidak menjemput Trump kerana penglibatan Amerika di Gaza dan sebagainya. Bantahan yang agak tinggi di kalangan masyarakat Malaysia. Ada banyak demo dan sebagainya. Tapi dia masih juga menjemput. Alasan yang diberikan oleh Perdana Menteri ialah bahawa dia bukannya menjemput sebagai pemimpin Malaysia tetapi sebagai pemimpin ASEAN, sebagai pengerusi ASEAN bagi tahun ini. Jadi dia terpaksa jemput, dia jemputlah. Itu alasan yang beri. Tapi bila Trump sampai di airport, sampai menari-nari itu, lepas pada tu kita tahu Trump sebenarnya tidak menghadiri ASEAN on the side sajalah, cuma bersalaman dengan apa saja. Dia datang sini, yang perkara penting yang dibuat ialah menandatangani perjanjian dengan Malaysia, bukan dengan ASEAN pun. Kalau betul Trump dijemput bagi menghadiri persidangan ASEAN, sebenarnya perjanjian ini harus dibuat dengan negara ASEAN secara keseluruhan. Mengapa pula Malaysia secara peribadi? Takkan benda tu Trump turun baru dia yang decide nak buat? Bukan. Sudah pun diputuskan. Semua detail-detail sudah pun dipersetujui. Cuma tidak dimaklumkan kepada rakyat Malaysia, tidak dimaklumkan kepada siapa. Disebabkan terdapat bantahan, dia berikan, Datuk Anwar berikan alasan bahawa sebagai pengerusi dia menjemput. Tak ada masalah sebagai pengerusi. Tapi bila sampai sini, tengok-tengok ada satu perjanjian, dan it took us a few days, beberapa hari baru kita realise bahawa apa kandungan perjanjian ni. Lagi satu saya nak nyatakan, perjanjian ni tidak diterjemahkan dalam bahasa Malaysia. Masih dalam bahasa Inggeris. Kalau kita tengok website, saya dah pergi check dah. Di website White House, secara keseluruhannya, trade agreement, semua ada. Semua detail ada. Tapi di Malaysia ni, di website MITI, a bit wishy-washy lah. Kena klik sini, klik sana, pergi sini, pergi sana. Ini detail sini, you cari, baru dapat. Itu pun, bits and pieces lah kan. Nak kata sepenuhnya, I doubt it. But we can get things. But lebih senang dapat daripada website White House. Jadi, apa sebab tidak diterjemahkan ke bahasa Malaysia? Kan? Kalau kita nak berurusan di negara kita, dia kata kalau apa-apa surat dihantar dalam bahasa Inggeris tidak akan dilayan, kan? PMX yang cakap, kan? Mengapa bagi tujuan rakyat Malaysia memahami kandungan perjanjian ini, mengapa tidak diterjemahkan dalam bahasa Melayu itu? Sebab saya kata, saya percayalah kerajaan Madani ini tidak inginkan rakyat Malaysia mengetahui dengan jelas. Dahlah perjanjian ini complicated, melibatkan satu pengetahuan dari segi ekonomi dan sebagainya, ya. Tapi kalau tidak diterjemahkan, berarti lebih dia tidak menghendaki rakyat mengetahui. Lebih ramai orang bacanya. Apa kandungan sebenar? Kita kena terjemahkan lah. I mean, ada banyak yang sudah cuba terjemahkan, gunakan ChatGPT dan sebagainya. Tapi itu adalah mungkin tidak rasmi. Tidak rasmi, kan, Tapi ialah, I mean, bila kita bercakap mengenai konten-konten dalam perjanjian ini, salah satu yang agak
ataupun menarik perhatian terutamanya rakyat Malaysia yang beragama Islam berkait dengan isu halal. I mean, kebanyakan interpretation yang dibuat terhadap apa yang terkandung dalam clause di dalam di dalam perjanjian itu, bahawa kuasa halal itu sedikit sebanyak sudah, bila berkait dengan produk Amerika, diserahkan kepada Amerika sepenuhnya untuk menentukan apakah yang halal ataupun yang tidak halal. I mean, in this case, apa yang halal lah dia orang yang decide. Kalau dulu mengikut pandangan umum, JAKIM yang menentukan sama ada suatu produk yang datang daripada luar negara itu. Kalaupun kata negara itu declare halal 10 kali pun, dia mesti melalui a very stringent test yang amat ketat, JAKIM. And kerana itu logo halal oleh JAKIM itu dianggap gold standard. I mean, bukan saja di sinilah, kalau you pergi negara-negara luar orang katakan. Jadi sekarang ni adakah halal yang datang daripada Amerika itu sudah boleh melangkaui that gold standard JAKIM? I mean, in your opinion. Talking about gold standard, before I answer your question, saya nak share sikit lah. Semasa saya Menteri di Persekutuan dulu, saya dihantar ke satu persidangan di Kazakhstan. Kazakhstan majority Muslim. Okay. So, bila yang saya hadir ialah satu conference dalam isu peace lah. Kemudian on the side, menteri di sana membawa saya untuk satu lagi mesyuarat. Dia kata Kazakhstan sangat berminat untuk mendapatkan ekspertis Malaysia bagi menguatkan, memperkukuhkan industri halal. So our gold standard. So negara di peringkat antarabangsa, mereka melihat standard halal kita amat tinggi. Correct. So talking about that. Now, coming back to what you were saying just now, jadi sekarang Amerika bila saya lihat dalam clause Amerika punya website, dia kata selagi sertifikat, selagi sijil dikeluarkan oleh US Regulatory Authority, pihak berkuasa US ni, apabila sijil dikeluarkan, maka Malaysia harus streamline halal industri dan fasiliti bagi register produk mereka sebagai halal. So bererti JAKIM has got no power anymore. Kalau dia orang hantar barang kata benda ni diluluskan oleh authority di US, bukan halal bukan bererti halal. Diluluskan oleh authority, pihak berkuasa di US, maka JAKIM mesti membuat fasiliti bagi register dan juga memenuhi kehendak. Saudara, ini halal ni adakah untuk segala makanan atau untuk ubat-ubatan sahaja? Dia ada dua bahagian. Satu untuk makanan dan juga produk pertanian. Dan secara berasingan ada juga untuk barang kosmetik, farmasi, medical dan sebagainya. Semua ada. Jadi dia jelas. They know. The Americans know what they want. They know where they will have problem. So dia jelas. Dia asingkan. Bagi barang kosmetik, pharmaceutical dan sebagainya, itu asing. Dan pertanian. And then bagi makanan dan juga produk agriculture pun dia insist. Jadi berarti everything lah. Kalau kita boleh mengenakan sekatan ke atas semua negara lain di dunia berkenaan dengan halal ni, produk, mengapa kita nak exempt Amerika pula? Itu yang pelik. Furthermore, Amerika bukan sebuah negara Islam. Betul. Dan duanya, dia sendiri saya rasa tidak recognize kebanyakan badan-badan Islam yang ada di sana. Jadi siapa yang akan what is the definition of, orang kata apa ni, dia punya regulatory body ni? Betul. Jadi tapi saya ada juga baca ini saya ambil daripada website daripada dia punya White House. Okay. Tapi apabila isu ni dibangkitkan, ada saya terbaca lah yang menyatakan bahawa produk tersebut akan disahkan sebagai halal oleh badan Muslim di Amerika. Tapi setahu saya, tiada badan Muslim di Amerika yang diberikan tauliah oleh kerajaan Amerika sebagai suatu badan yang setahu saya tak ada lah. Sebagai, and even kalau itu pun dia recognize, tidak
bererti bahawa dia melepasi standard yang telah JAKIM set sebelum ini. Betul. I mean, you get me, kan? Because dulu pun kita banyak negara-negara yang, even negara Islam sekalipun, yang mana datang menghantar barang, dia perlu melalui beberapa piawaian yang ditetapkan oleh JAKIM. Maknanya the standard set is that no matter how Islamic you punya produk tu, how halal pun, dia mesti melalui piawaian JAKIM barulah diterima sebagai halal di Malaysia. So benda keadaan itu tidak dipatuhi ataupun tidak diberi sebarang perhatian dalam konteks perjanjian ini. Betul. Ya, okey. Selain itu, apa lagi perjanjian clause-clause yang YB lihat amat, orang kata apa ni, janggal untuk negara kita? Okey, mereka menyatakan bahawa sekiranya Amerika mengenakan apa-apa sekatan ekonomi kepada negara-negara lain, maka Malaysia juga harus turut ikut sama mengenakan sekatan tersebut. Ini sebenarnya masuk campur tangan dalam domestik, perkara domestik kita. Kita ada satu hubungan yang baik dengan semua negara di dunia. Kita tak ada bermusuhan dengan negara lain. Cuma kita tak ada hubungan dengan Israel sajalah. Correct. Ya. Jadi kalau andai kata Amerika ada trade war dengan China for example, dan Russia for example, kalau mereka mengenakan sekatan kepada Amerika dan Russia, mereka bagi arahan saja pada Malaysia, okay, you pun turut jangan berurusan dengan jangan berurusan, yang kita pun tak boleh buat. Jadi apa jadi dengan kita punya foreign policy? You mention Israel, it's quite interesting. Kalau Amerika tak ada trade war dengan China, kita kena ikut Amerika. Kalau kita ada trade war dengan Israel, mereka kena ikut kita tak? Tak ada. Under disagreement. Tak ada pun. Malaysia Shell, ini Malaysia yang kena buat, bukan Amerika. Memang lopsided lah. Banyak dia yang bukan dia reciprocal lah. Bukan mana ada reciprocal. Malaysia Shell banyak kali dalam perjanjian tu. Interesting lah kalau kita Amerika kena boycott Israel. Since Zul raised the issue of Israel ni, hypothetically, kalau Israel decide nak hantar produk dia ke sini menerusi Amerika, boleh? Tak ada sekatan. Maknanya kalau kita tak tahu itu satu hal lah orang kata. Tapi kalau kita tahu, kita masih kena terima, betul tak? Kena terima lah. Whatever. Sebab kita tak boleh impose any condition pada Amerika. Ya. Interesting. Boleh food for thought lah. Kalau ini betul memang lopsided. Memang lopsided. Itu daripada day one memang lopsided lah. That's right. Ini dah terbalik. We still trying to look at some loopholes. Kan? Lagi satu, dia kata juga menyatakan bahawa Malaysia harus implement apa-apa isu berkenaan dengan keselamatan negara. Contohnya dalam REE ni, dia kata REE ni lah rare earth yang digunakan untuk membuat let's say stealth material for example. Dia ada. Jadi itu adalah isu yang berkenaan dengan national security Amerika. Jadi kalau Amerika menyatakan logam ni tak boleh dijual ke negara lain, Malaysia tak boleh jual. Jadi mereka sedang menerapkan isu keselamatan negara mereka, menerapkan dia punya prinsip masuk ke negara kita. It's an imposition lah. Your national security is your national security. Ours is ours. You nak impose pada kita pula. So these are the things that very serious yang every other person in Malaysia is saying. Ianya telah menggugat kedaulatan ataupun menggadai negara kita lah. Nak cakap secara terus terang, ianya menggadai kedaulatan negara kita lah. Ada bau-bau ini selepas Tun Mahathir bercakap pasal status Bumi Putra di dalam perjanjian ini. I don't really aware. So bila dia cakap, kalau dilihat pada perjanjian ini, kelihatan seolah-olah semua perkara-perkara yang kalau Amerika nak masukkan barang, dia tak perlu langsung peduli mengenai sama ada kepentingan Bumi Putra, sama ada certain kota apa semua. Kerana dia menggunakan terma-terma seperti there should be no discrimination towards American punya interest. There should not be it should be a purely commercial punya consideration. None other than that tak boleh dimasukkan dalam sebarang orang kata business trade dengan Malaysia ya. Bila Dr. Mahathir timbulkan perkara itu, Tengku Zafrul sudah mengatakan sudah mencabar Dr. Mahathir supaya tunjukkan di manakah
yang bukti bahawa syarikat Amerika mendapat status yang sama ataupun lebih daripada Bumiputera. So Tun sudah quote clause 6.2 bracket 1 if I'm not mistaken. Dan selepas Tun cakap tu, Tengku Zafrul sudah mengatakan ada satu basically a caveat, except for public service obligation. Dia kata bila sebut public service obligation tu, itu di bawah 621 ada di bawah itu. Dia kata Tun tak baca, patut Tun baca that part. So timbul persoalan, adakah benar that caveat tu boleh digunakan untuk mempertahankan kepentingan Bumiputera di dalam trade agreement ini? Bagi saya tidaklah. Sebab it's purely on trade. Yes. Purely on trade. Dan dalam agreement tu menyatakan bahawa tidak harus ada apa-apa sekatan, larangan, kota dan sebagainya. Okay? Jadi kita lihat dalam sistem kita, apabila syarikat Bumiputera diberikan keutamaan, anda kata dalam kontrak kerajaan. The GLCs in particular. Dia panggil SOE, state owned enterprises. Yes. So apabila syarikat-syarikat GLC diberi keutamaan, dan sekarang dalam REE contohnya lah, dalam REE ini bila mereka nak datang buat bidding untuk dapatkan kontrak tersebut, tak ada apa-apa sekatan. Jadi syarikat GLC kita mesti bersaing dengan syarikat Amerika. Jadi samalah. Jadi tak ada, you cannot impose that no this quota is for Bumiputera that tak boleh lagi. Provision yang kata except for public service obligation tu maknanya is just satu ayat yang very very weak lah. What is public service obligations? Because apa, saya lihat kerajaan ni bila dia mempertahankan this agreement ni, they are grasping on loose straws lah. That's how saya lihat lah. Dia bila kita attack on this one, dia kata ada this caveat, ada exit clause. Dulu remember masa mula ada exit clause, sekarang exit clause dah tak banyak pakai dah. Tak pakai dah because orang dah attack pasal exit clause. Because the question goes back, who decides what is public service obligation? Malaysia kah ataupun Amerika? Kalau based on this, you shall. Yes. Takkan you kata, this is our public service obligation. Dia kata, no, I don't think so. Dia kata, apa you nak cakap? Dia bukan taluk bawah WTO. See, that's the thing. WTO, even orang kata yang, I remember that day when I was watching some of the debate, Tan Sri Rais pun sudah point out apa semua. Dia tak observe any of the WTO punya provision. All these things dia orang pointed out. I don't know, again I'm not an expert on this, but from what I heard, orang kata dia point out memang none of the WTO punya kata it must be a fair and balanced punya deal, trade agreement, none of it. None. So I don't know. Lagi satu, see the thing is they are saying because kenakan tarif sebab tak ada imbalance. Kita kena lihat, kita jumlah penduduk kita 33-35 juta saja. That's right. Jumlah Amerika, I know 100 over, maybe reaching 150 or almost 200 plus. Almost 200 plus, kan? So naturally negara besar dengan negara kecil, penduduk tinggi dengan penduduk rendah, naturally akan ada trade imbalance. There's nothing we can do about it. It has always happened. Tapi Trump memang dia tak tengok pun. Itu semua dia tak tengok lah. Macam tu. Dia tengok you jual lagi banyak pada kita, you jahat. Semua negeri kena. Just to correct that, US population is 340 million. 10 times our population. There you go. So dia punya logic is totally out, orang kata. Yes. It's not dia tak logic. It's just that I've got the muscle. It's a bully. Saya ada muscle. I'm a strong country, kan, you know. Yes. It's bullying on a small country. Yes, correct. So kalau kita lihat keadaan ini apa semua ni, YB, where do we go from here? Even though you kata ratifikasi tu will stick from that point of fulfilling all domestic legal provision, but this government doesn't seem to be thinking along those lines. Yes, this is the sad part of it lah, and it's a matter of concern also. Saya rasa ramai yang khawatir apa akan berlaku kepada situasi kita lah, kan. Kita terikat dengan Amerika. Jadi saya rasa walaupun terdapat bantahan daripada cross section of kita society. Society,
Tapi yang perlu betul-betul membawa bantahan ialah ahli parlimen. Kerana mereka telah mengangkat sumpah untuk mempertahankan kedaulatan negara, mempertahankan perlembagaan. Apabila Perdana Menteri cuba menandatangani ataupun cuba mengikat Malaysia kepada satu perjanjian yang tidak mengikuti prosedur perlembagaan, maka saya rasa ahli-ahli parlimen harus bersuara lah. Harus bersuara dan menyatakan tentangan mereka. Sebagaimana saya katakan tadi, mungkin kita pun terlepas pandang peruntukan perlembagaan ini. Sebenarnya, to be honest with you, saya pun terlepas pandang juga. Apabila pada mula-mulanya, lepas 26 hari bulan bila dia sign hari itu, seminggu selepas itu adalah seorang ahli politik bertanya pada saya. Beliau tidak puas hati, beliau kata beliau ingin membawa satu tindakan ke mahkamah. Pada masa itu saya pun macam orang lain juga, saya kata tak boleh, itu kuasa kerajaan. Kita dah lantik dia. Dia ada 2/3 majoriti, itu kuasa kerajaan. Saya pun menyatakan. Tapi kemudian tu, lepas pada tu saya lihat balik, baca balik tu, ini mesti ikut perlembagaan. So it looks like he, until last week bila dia beritahu di parlimen, 4 hari bulan November itu, menjawab kepada YB Taqiyuddin, Perdana Menteri kata semua peruntukan sudah pun dipenuhi. So that means, he's misleading the parliament. Dia tidak memberikan gambaran yang sebenarnya, dan dengan sengaja ingin mengelirukan ahli-ahli parlimen sendiri bahawa tiada keperluan untuk mendapatkan. Mungkin dia tengok Trump sign executive orders, hari-hari dia ingat dia pun ada executive orders. Mungkin lah. Padahal lain, dia presiden, kita Perdana Menteri lain. But even despite the executive order, executive power yang Trump buat as president, he being challenged dekat the US court, and basically he has lost a couple of them, mengatakan, at least one mengatakan, so, but I mean, given that you are fully aware, YB fully aware, are you thinking about taking, macam dulu you take that legal punya process of challenging the PM over dia punya appointment? Are you thinking about taking this up? This legally? One, the best person would be seorang ahli parlimen. Yang saya perlukan seorang ahli parlimen. Because dia ada local standard. Kalau ada seorang ahli parlimen yang sanggup berikan nama, saya akan masuk. Rakyat tak boleh berkumpul dan cakap appoint satu lawyer katanya. Dia, you see, saya cakap, saya ada lah bincang dengan few friends. Saya kata bila saya lihat situasi ni, di mana kerajaan dipaksa. I mean, I think I've heard Zafrul, Liu Chintong apa semua veering towards mengaku dipaksa untuk tanda tangan this agreement. So kalau itulah basis perjanjian ini, dia mengingatkan kita pada apa berlaku pada Malayan Union. Mana raja-raja Melayu dipaksa menandatangkan, and walaupun raja Melayu masa itu tidak begitu berupaya untuk nak menentang, tapi kerana kebangkitan rakyat, I'm taking it from apa yang Saudara Zul cakap lah, rakyat apa menentang apa semua, dan kerana kebangkitan rakyat, raja-raja pun dapat semangat, dia datang keberanian, and dia tarik balik tanda tangan dia. Nak tanya je. That's right. Tapi the point is that here, raja-raja itu menerima hakikat bahawa dia terpaksa. And bila dia menerima hakikat dia terpaksa, dia ada kesedaran bahawa dia akan hilang kuasa dia dan sebagainya, and dia bersetuju dengan rakyat dan gerakan-gerakan massa. But this time around, dia tanda tangan dengan penuh, orang kata, awareness, and cuba gembira pula gembira dan cuba untuk menutup daripada orang kata pengetahuan umum in that sense. Jadi nampaknya dia, kalaupun dia terpaksa sekalipun, pada dia it's a small price to pay demi kelangsungan kuasa dan sebagainya. Tu saya kata mungkin dia dah terlajak, dia dah tak boleh undur dah. Undur pun mati. Ke depan might as well you just take your chances and proceed, kan. Pasal itu saya kata bila Saudara Waita kata dia mesti melalui proses this provision. But the way they have been behaving daripada mula dia tanda tangan tu, ratification is 60 days after dia sign tu. Betul. I mean that's my understanding lah. Kan? So that's the impression I got. That's the impression that's the impression generally people get lah. But now that I think the awareness is greater out there. Sekarang saya rasa kerajaan Sarawak telah menyatakan kalau semua kerajaan negeri Sarawak, Kelantan, Terengganu, Kedah dan sebagainya memberikan satu
tentangan yang jelas bahawa mereka tidak akan bekerjasama selagi benda ni dibawa ke perhatian Yang di-Pertuan Agong, Majlis Raja-Raja dan Parlimen. juga Kerajaan Negeri. Maka saya rasa, and then you are talking about kebangkitan rakyat. Rakyat also bangkit. Yes. Kebanyakan masa kita tengok rakyat yang menentang. Dulu pun kempen Turun Anwar, rakyat menentang, tapi yang lain-lain semua diam. So memandangkan ini, sebagaimana yang semua rakyat Malaysia menyatakan ini menjejaskan kedaulatan negara. So kerajaan negeri must come up. So when that happens, actually yang Datuk Anwar claim dia ada dua ketiga super majority. Sekarang kalau ahli-ahli parlimen daripada Sarawak, Sabah menentang, berundur, berarti dia mungkin ada genap 112 lah, termasuk yang berapa 26 ke 30 UMNO kan, Barisan Nasional. Sekarang setahu saya lah, perlembagaan UMNO menyatakan bahawa mereka misi utama mereka adalah untuk mempertahankan kedaulatan Raja-Raja Melayu dan kedudukan Bumi Putra dan sebagainya. So will they now also support him? So if everybody withdraw, the best thing is we have a change of government. That's the best thing. Tapi it's quite ironic kalau kita lihat this situasi ni, bila saya cakap guna Melayu. Dulu UMNO ditubuhkan kerana menentang Melayu Union. Hari ni if you are looking at it in the context of Melayu Union kedua. Do you think the magnitude is as large as that? Apa dia? The magnitude bandingkan Melayu Union dengan is it as big issue as that? Well, I mean if you look at the whole perjanjian ni, dia lagi to me lebih besar implikasi dia. Kerana apa? Now we are talking about kita negara yang sudah merdeka, dia boleh impose semua ni. Dulu masa kita kena Melayu Union, kita memang di bawah sokong takluk dia. So kalau kita kena itu and kita terpaksa, then logik lah. I mean you are under that rule. Here you are an independent nation. Ini penjajahan ala baru. That's right. And to me ni betul-betul orang kata, kalau again you tengok we talk about Melayu Union. The British way dulu pun sama. Dia datang mula-mula dengan trade. Dia punya East India Company. Dia tak datang dengan military immediately. Betul. Then subsequently, bila dia dapat peluang, barulah masuk tentera dan juga dia punya itu. So, kali ni, talking about that, kali ni dia datang untuk trade. Are you aware, 4 hari selepas perjanjian AD ditandatangani, Memorandum Defence ditandatangani dengan US. Saya pun dapat lewat jugalah. Baru-baru ni baru saya tengok. So, it was done 4 days later. And perjanjian itu adalah merupakan, kalau ikut saya baca some of the journal, inilah pertama kali kita sign something yang so comprehensive dari segi defense. Dulu kita ada punya, tapi dia very limited dia punya scope, and also orang kata very informal most of it. Yang ini ni very comprehensive. The MOU, dia panggil MOU, tapi kalau you look at the details tu, nampaknya macam Amerika ingin menguasai perairan Selat Melaka dan juga Laut Cina Selatan. Cina Selatan, exactly. So but I think that's another subject yang maybe kita boleh bincang di masa akan datang. And masa kita pun sudah agak terkeluar daripada tempoh yang biasa Lanjut. kita Lanjut juga. Okay. So having said that, terima kasih banyak saudara Waita kerana sudi bersama kami untuk kali ketiga, third time lagi kita ni. Terima kasih Encik Zul kerana ada bersama malam ini. Thank you. Okay, thank you. Kita akan bertemu lagi di lain episod and stay tuned.